Kosmetik ni banyak juga yang bersumberkan sumber haiwan, termasuk sumber manusia. Bagaimana anak-anak dara kita hari ini yang begitu trending ambil produk apa jua pun asalkan cantik, termasuk menggunakan produk yang merasakan kepada plasenta, uri, yang ambil juga daripada human placenta, uri manusia, yang boleh menegangkan kolagen. Kolagen ini di antara kulit dengan isi ni yang tengah nama dia kolagen. Kalau di Korea, hospital di sana yang lepas beranak dia orang ambil uri hantar ke kilang kosmetik. Sebab tu artis-artis Korea tuan-tuan menjadi kegilaan sekarang. Apa juga yang ditonjolkan oleh artis Korea, orang semua minat anak-anak dara kita sekarang. Trend Korea. Tu Korea cukup pandai. Hari ini kosmetik Korea laku. Dan juga yang menjadi kerisauan adalah anak-anak kita. Dan masuklah yang saya sebutkan tentang urin tadi. Tapi haramlah haram. Tapi itulah manfaatnya. Oleh kerana agak sukar nak mendapat daripada human placenta, daripada uri manusia, industri ambil daripada sheep placenta, uri kambing biri-biri. Yang ni yang paling banyak. Tapi kambing yang tak sembelih, tak ada orang yang semata-mata bela kambing nak tunggu uri, tak ada. So dia ambil ketika uri itu keluar, maknanya ibunya masih lagi hidup. Yang menjadi kegilaan kepada anak-anak kita tuan-tuan, yang bentuk lotion atau juga yang bentuk macam krim. Ya, hanya cantik di mata sahaja, tapi bukannya cantik di hati itu. Ini yang cukup kita risaukan lah, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-10 tentang doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang lelaki yang safar dalam keadaan yang bermusafir, yang mudu yadahi sama, yang tadah tangan ke langit, ya Rab, wahai Tuhanku, yang mengharapkan doa itu dimakbulkan. Tapi Nabi kata apa? Bagaimana doa itu nak dimakbulkan jika ianya makanan kamu tu haram, minuman kamu tu haram, pakaian kamu tu haram, apa juga yang membawa kepada yang haram ni? Bagaimana doa itu nak dimakbulkan? Makbulkan. House Cosmetics, pilihan hati.